قال فاخرج منها فإنك رجيم. Hello, welcome back to our channel Sembang Yola. Hari ini saya Nenek Kebayan dan juga Dracula. Hari ini di episod kali ini kita akan rungkaikan kisah seram daripada peminat kita di Threads, iaitu Super Siti _ Jadi sebelum kita rungkaikan kisah seram daripada peminat kita ni, hari ni kita ada sponsor Cik Dracula. Dari siapa tu? Kita ada sponsor daripada Keropok Cap Menara. Cap Menara. Okay. Hari ini untuk keropok Cap Menara pada hari ini ada 3 jenis yang diberi, iaitu pedas, tom yum dan juga mini. Okay, Cik Dracula pegang apa tu? Saya hari ni dapat keropok ikan perisai tom yum. Perisai tom yum. Saya dapat pula Cap Menara punya mini. Okay, jadi Cik Dracula boleh rasa. Ini sedap-sedap. Sudah? Cik Dracula. Languk. Dan rasa dia sangat strong. Rasa tom yum dia yang sangat kuat. Peminat keropok dekat sini. Jadi untuk peminat keropok boleh dapatkan keropok Cap Menara ni dekat akaun media sosial di bawah. Okey, Cik Dracula. Tanpa membuang masa, kita nak baca ni cerita daripada peminat kita. Okay, kejadian ni berlaku dekat Batu Ferringhi. Dekat mana? Tu setahu saya lah. Saya selalu travel kan. Saya terbang ke sana ke sini kan. Tu dekat Pulau. Okey, dulu peminat kita ni cakap, dulu aku pernah pergi honeymoon dekat Expo. So semua okey je. Tapi kali tu dia datang dengan anak kecil. Dapat pula bilik dekat blok lama yang dah usang. And then toilet dia pun memang vibe dia lain. Memang toilet dia seram orang cakap kata tu. So tingkap pula dia tak boleh buka tau tingkap dia. Tapi view dia dekat situ dari tingkap tu just nampak aircon dengan tak biru. Maknanya memang kawasan lama dan tak bisa. Memang lama sangat. Jadi malam tu lepas balik makan, kami order room service. Lepas makan, aku terus letak pinggan luar bilik dan tutup dengan napkin je. Tiba-tiba anak aku demam. Hari pertama? Hari pertama tu. Tiba-tiba anak aku demam dan tunjuk dekat cermin sambil cakap, "Ibu, tu ada friend dekat sini." Dia Nampak friend. Sebab budak kecil kan. Ya, aku terus seram. And then malam tu bilik rasa berkuak. Anak yang demam tu pula asyik nangis. Aku memang tak boleh tidur lah waktu tu. Jadi lepas pukul 3 pagi, aku dengar dekat luar bilik tu macam ada orang alih seluruh garpu dari pinggan tadi. Pukul 2 pagi? 3 pagi. 3 pagi. Pinggan tu kan dia dah tutup dengan napkin kan. Dia ada dengar ada orang alih. Takkanlah room service angkat pinggan tu pukul 3 pagi kan? Takkan pula. Dia macam yang dia bunyi-bunyi tu macam orang tengah alih sesuatu dekat pinggan tu. Tapi esok pagi dia tengok pinggan tu ada je, tak terusik. Adakah benda tu makan sisa-sisa yang ada di pinggan? Kan? Jadi esoknya tu aku terus breakfast dan juga esok. Lepas pada tu dia terus dah tak datang dah dekat tempat tu, hotel. Di Batu Ferringhi, Pulau Pinang. Jadi Encik Dracula sendiri, berdasarkan kisah kita ni, kacau waktu tengah holiday, Encik Dracula pernah tak ada pengalaman kena kacau waktu holiday? Dia tipu lah, saya kata kalau tak pernah kan. Sebab saya pun suka pergi bercuti dengan keluarga dan keluarga saya pun sering berjalan ke sana dan ke sini. Kisah ni banyak sebenarnya yang terjadi, tapi bagi saya yang paling teruk, jadi kisah ni terjadi
di Cameron Highland. Oh, Ingat Tuan pernah pergi Cameron Highland? saya tak sampai. Tak sampai lagi. Okay, saya tak tahu sangat lah dekat sana macam mana. Okay. Jadi kami pergi macam biasa. Kami tidur di tempat yang kami biasa tidur. Ada sebuah apartment di Berincang. Apartment tu kalau kita kata sekarang agak nampak usang lah, agak lama. Tapi pada waktu itu dia baru saja dibuka, dalam kurang 10 tahun baru dibuka. Dan saya tertidur depan TV. Jadi saya tak sedar lah kiranya. Tiba-tiba cousin saya dan juga abang saya, adik-beradik saya lah, diorang nampak, diorang kata saya bangun. Saya tiba-tiba bangun dan then saya pergi ke balkoni sambil membuat bunyi macam monyet atau anjing. Like saya memanggil diorang. Saya bangun, saya pergi ke balkoni dan saya panggil diorang dengan macam bunyi situ. Jadi sewaktu saya bunyi-bunyi macam tu, abang saya tarik. Kenapa dia tarik? Sebab saya hampir panjat besi dekat balkoni. Waktu tu kat tingkat berapa? Kami tinggal di tingkat 9. Wish. Ya, tingkat 9. Bukan rendah-rendah tu. Jadi abang saya tarik, bawa ke dalam. Terus panggil lah saya punya opah dan juga atuk saya. Tapi waktu tu saya macam still meracau, tahu. Sebab saya tak panggil. Juga. Ya. So diorang pegang saya. Saya pun macam seru kecil lagi kan. Saya memegang yang diorang tahan. Setibanya saya masuk bilik, barulah saya macam separuh sedar. Ya, saya separuh sedar. Saya tak sedar sebenarnya. Tapi dalam keadaan saya separuh sedar tu, saya masih meracau. Sebab apa? Waktu dalam bilik, saya berlari-lari. Kejap saya dekat bahagian hujung kaki sini, kejap saya ke tingkap. Okay. Persoalannya, kenapa saya berlari macam tu kan? Walaupun saya dah sedar. Sebab saya ada nampak sesuatu. Dia ada dua benda sebenarnya yang saya nampak. Satu, dia seperti sosok wanita yang sangat tinggi. Dan yang kedua, saya nampak muka di bahagian tingkap. Muka tu dia ibarat macam muka yang terkopek-kopek ataupun sopak. Dan mata merah, mempunyai taring. Dan juga rambut beliau, saya boleh gambarkan seperti rambut-rambut yang kerinting, panjang, kusut, tetapi rambutnya kurang. Ya, rambutnya kurang, tapi panjang. Okay. Dan yang kat tingkap tu, saya takut dia sebab dengan muka yang sopak gitu dan mata yang terbeliak. Mata dia besar, mata dia terbeliak begitu. Bayangkan tingkapnya hanya tingkap kecil, tingkap petak seperti di bahagian tandas selalunya kan ada tingkap kecil kan. Petak seperti itu je. Muka dia memenuhi ruangan tingkap tu. Jadi dia begitu dan mata dia besar. Mata dia buka macam tu. Memang seram lah kan. Sebab tu saya ulang-alik begitu sehinggalah adalah opah saya macam baca ayat Al-Quran sehingga saya sedar dan terus saya tertidur. Saya tak dapat bayangkan kalau saya dekat situasi Cik Dapulah sendiri waktu tu, macam mana nampak dua sosok dalam satu masa. Betul. Jadi lepas ni Cik Dapulah ada lagi cerita kan? Ya, saya ada sambungan daripada cerita tu sebenarnya. Tempat yang sama? Tempat yang sama, hari yang sama, tapi waktu dia. Okay. Jadi sebelum Cik Dapulah sambung cerita tu, apa kata kita makan dulu? Okey, boleh. Rokok ni lagi. Boleh. Cik Dapulah nak rasa ni? Yang ini punya? Okey, boleh. Ini lumayan boleh rasa yang Tom Diabla. Kita buka. Jangan panggil ni kubayang. Kita panggil apa? Nek Yan Cik. Nek Yan Cik. Jadi, Nek Yan kan. Sebenarnya saya ada sambungan daripada cerita yang tadi. Ya. Saya pun macam tak sabar nak dengar sambungan tu. Seperti yang saya katakan tadi, cerita ni dia terjadi ni sebab semua dah tidur kan. Tapi tiba-tiba atuk saya dan ayah saya ada dengar bunyi sesuatu di dapur. Tapi ialah macam bunyi apa pukul 2-3 pagi kan. Dapat macam Ya, betul. Dan bunyi dia memang
Ya, untuk saya fahamkan benda tu. Jadi, untuk saya keluar, tengok tong sampah tu betul-betul terbalik. Seperti disepak. Dikorek isinya, dikeluarkan sisa makanannya dan terbaring di bahagian dapur. Kok lah aku. Dia sini terbaring. Tu sampah dia keluar semua. Jadi, lepas tu dia pergi ke tandas. Dia pergi ke tandas dan dia dah okey, pergi tandas tak ada apa. Dia keluar ke tandas, daripada tandas dia nak minum air. Dia buka tak ais. Dia ada nampak satu kelibat seperti makcik saya yang masuk ke tandas. Okey. Dia nampak benda tu. Jadi dia tak ada fikir macam benda pelik lah kan. Sebab memang makcik saya ada kat situ kan. Mungkin betul pagi dia pergi tandas kan. Setibanya dia masuk semula ke dalam bilik tidur, dia nampak makcik saya sedang tidur dalam bilik. Allah Akbar. Ya. Bila saya tanya balik ke atuk saya, dia cerita lah macam mana sesat tubuh kan. Kata rambut kerinting. Okay, tapi memang betul makcik saya tu rambut kerinting. Sepicit lah Ya. betul. Lepas tu bila saya terfikir balik, dia kata rambut kerinting, itulah yang saya nampak waktu dekat tingkap pada awal hari tu yang saya kena tu. Macam tu lah yang saya nampak benda tu. Dan lepas esok pagi tu memang sepatutnya kami tidur kat situ 3 hari 2 malam. Tapi lepas first day kena macam tu, malam pertama kena tu, ya kami kena cakap duit burn pun duit burn lah. Yang way ke sebenarnya. And then memang saya pun demam macam tu. Keluar daripada tempat tu saya demam, cuti. Maknanya percutian kami memang gagal lah kita. Ya, tak seronok, memang tak seronok sebabkan gangguan-gangguan. Kisahnya bermula pada malam tu kami nak keluar makan, nak pergi ke kedai makan lah. Tapi sebelum kami keluar tu, kami baru lepas tengok cerita amukan pocong. Kalau selalu yang amukan pocong ni dah lama dah. Sebelum Tahun berapa tu? belas juga dalam 2010, bawah 2015. Cerita amukan pocong tu. Dia intro dia yang pocong bergolek. Yang tu pocong bergolek daripada bukit sampai ke jalan raya. Ya. Okay, jadi sehingga sampai ke satu simpang ni, ada satu kereta di hadapan kami. Dia potong hadapan dan jalan tu turun bukit. Dia dah depan ya. Lepas tu waktu je naik bam tu kan, ada satu sosok putih di seat belakang tempat penumpang tu kan, belah kiri ada satu sosok putih. Jadi bila dia naik bam tu, dia bergoyang ni saya cakap ini bayangkan benda ni putih dia bergoyang macam ni. Dia bergoyang macam ni. Jadi ayah saya terlepas cakap. Ayah saya cakap, ish, pocong ke tu? Ayah saya terlepas cakap sebab dia lah. Kami baru lepas tengok. Dah baru lepas tengok kan? So dia memang bergerak macam ni. Nampak lah dia belakang. Ya. Benda tu awalnya kami nampak macam bantal peluk. Awalnya. Tapi memang dia bergerak macam ni. Takut lah. Masa ni bam. Jadi nak jadikan cerita, dia masuk ke simpang kanan, masuk ke kawasan perumahan. Kami nak straight lagi. Jadi masa kami nak potong tu, saya duduk belakang driver tau. Maknanya belah kanan lah kan. Kereta tu belah kanan, kami belah kiri. Kami nak potong je, kami lalu sebelah lah kan. Satu keluar besar. Memang betul pocong tak. Masa kami potong tu, dia pusing. Memang nampak. Ini kalau orang nak tahulah kan, pocong sebenarnya muka dia ibarat macam muka yang bertanah. Saya boleh kata lah, maaf muka dia macam mayat Malaysia. Muka dia yang bertanah, yang macam sopak bertanah penuh. Memang nampak benda tu. Dia masih nampak mata dia. Mata dia sopak dia, kita hanya nampak biji mata. Itu yang apa saya, yang keluarga nampak. Kemudian masa tu tengah budak-budak sekolah, kami selalu main yang ada torchlight kecil tu kalau tikam. Ada torchlight ataupun laser. Ya. Kami main benda tu. Saya bawa lah kan, ya, masa sekolah rendah kan, masih main kita tikam tu. Kebetulan lah dah potong tu, duk main dah suluh-suluh kan. Sebab tu memang clear nampak. Memang clear. Ayah saya nampak, bonda saya nampak, adik-adik saya semua nampak. Memang lepas nampak tu, kami semua terdiam.
Fikir macam betul ke? Betul ke jadi benda ni kan? Betul ke benda yang nampak gitu? Jadi tengah makan pun kami diam macam tu je. Macam ya masih dalam terkejut. Kan? Takut dan Nak terkejut. cerita kan orang tengah makan tu. Nak balik lagi. Jadi habis je makan semua, kami nak balik tu, adalah call opah saya. Sebab dia pandai buat kan. Lepas tu opah saya ni, saya tak tahulah ilmunya betul ke tak, tapi dia pandai tilik. Dia tilik tu macam dia boleh tengok betul ke benda tu ataupun kita punya apa gambaran je kan. Jadi bila dia tilik dia kata ya benda tu betul. Saya tak tahu macam mana dia kira, sama ada dia kira hari, bulan ke apa. Tapi dia kata benda tu betul. Jadi itu saja kisah seram untuk episod kali ini. Ya, dan jangan lupa untuk nantikan kisah yang lebih menakutkan dalam episod yang seterusnya. Untuk peminat-peminat kisah seram, boleh kongsikan pengalaman seram anda di komen di bawah dan juga di akaun media sosial kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan follow semua akaun media sosial Sembang Yola.